orang yang mempunyai pengaruh besar. Jadi memang betul orang yang kita panggil hari ini cukup berpengalaman dalam bidang Pada pendapat Puan, apakah kunci kejayaan yang Puan pegang sehinggalah Puan berjaya? Adakah aura positif tersebut dia berbeza apabila bersama murid dan guru, ataupun Puan menggunakan aura positif itu untuk kedua-dua pihak? Bukan untuk diri sendiri juga sebenarnya. Kita sebagai seorang pendidik merupakan contoh dan merupakan suri teladan. Jadi kalau kita sendiri tidak tahu, macam mana pula dengan anak-anak kita? Jadi tanpa membuang masa, kita persilakan panel kita. Kembali lagi bersama saya Jahendra Alusius, Saya Enslina Joylin, dalam Lensa Psikologi podcast kesejahteraan. Oke, baiklah Meng. Jadi untuk kali ini kan saya mau kasih tahu kau lah, episode kali ini sedikit spesial karena atas permintaan pelajar IPG Kampus Keningau sendiri, mereka melakukan panel yang seterusnya adalah seorang pelajar. Nah, jadi Meng, kau rasa apa clue yang kau boleh kasih tahu sama kita punya penonton pada hari ini? Baiklah, clue yang saya boleh bagi untuk panel jemputan kita yang cukup hebat ini ialah dia merupakan seorang batch Ogos 2022 Julai 2027 yang telah menjalani praktikal fasa 1 pada semester yang lalu. Jadi dia telah dianugerahkan sebagai pelajar cemerlang praktikal. Wow, cukup cemerlang. Cukup Oke. cemerlang. Jadi tanpa membuang masa, mari kita perkenalkan kita punya panel yang cukup istimewa. Ezlan Amer. Oke. Apa kabar Ezlan? Sehat. Oke. Jadi boleh ceritakan kah serba sedikit pasal latar belakang Ezlan ini? Okey, sedikit latar belakang lah. Mm-hmm. Latar belakang. Okey, nama yang diberi Muhammad Ezlan Amir bin Muhammad Yusri. Umur kalau ikut tahun ni kira 22 lah. Bismillah. Berasal daripada Taiping, Perak, Oh, oke. dan semestinya telah menjalani praktikum lah. Oke. Jadi saya mau tanya lah Amir, berapa lama masa praktikum tuh? Tempoh yang diberi kali ikut unit praktikum ialah 10 minggu. Itu kira-kira hampir 3 bulan lah. 3 bulan kita duduk dekat sekolah yang kita telah pilih sendiri. Kalau boleh tahu sekolah apa tuh? Okay, praktikum fasa 1 saya pilih SK Penegatan di belakang IPG. Jadi daripada jarak SK Penegatan ke IPG tu memang jauh sikit lah, lebih kurang 8 km. Jadi macam semua yang tahu, kami adalah batch pertama yang kena dikeluarkan daripada asrama sewaktu praktikum kan. Okay, jadi sewaktu praktikum tu terus kita duduk luar kan. Jadi lain sikit lah rasa dia berbanding dengan batch-batch yang sebelum ni. Jadi saya mau tanya lah kepada Ezlan sendiri. Saya panggil Amir lah kan. Okay, boleh? Sepanjang praktikum tu semestinya banyak tugasan yang diberikan, banyak aktiviti-aktiviti. Jadi bagaimana dari segi strategi dan juga jadual rutin harian, adakah Amir ada buat macam itu supaya semua tugasan sekolah, aktiviti-aktiviti sekolah dan juga terutamanya dari segi mengurus RPH dan membuat RPH itu dilakukan secara kemas, teratur dan tidak tertunggak lah macam itu. Betul. Jadi kalau bercakap pasal praktikum ni kan, memang praktikum ni di samping kita belajar untuk cara kita mengajar, meningkatkan keyakinan kita, meningkatkan cara pengetahuan kita dari segi mengajar, kita juga belajar macam mana kita nak urus masa kita sebagai seorang guru kan. Walaupun kita bukan lagi sebagai seorang guru yang sebenar-benar di sekolah macam batch-batch kita yang lain kan, tapi kita belajar sedikit lah cara pengurusan masa. Contohnya macam waktu saya beri praktikum hari tu, dari segi cara pengurusan masa saya, dari segi yang pertama sekali strategi lah. Strategi saya kalau macam dari segi pengurusan RPH, masa dan sebagainya, untuk RPH saya susun. Okey, contohnya hari Isnin, hari Selasa dan hari Rabu, berapa kelas yang saya ada. Okey, contohnya macam hari ni Isnin RBT, RBT tahun 6, tahun 5, tahun 4 kan. Okay, jadi kita susun. Okay, contohnya hari ni PJ Isnin ada PJ dan RBT. Jadi kita susun. Okay, RBT dan PJ ni kena buat dulu. So kita tally lah, tally kan. So contohnya macam RBT ni, macam contohnya option saya RBT kan. Jadi RBT ni
waktu kita tu tak menentu. Kadang hari ni kita lanjut mengaji tahun 6, esoknya kita lanjut tahun 4. Jadi kita sentiasa kena buat RPH. Macam kadang-kadang kan kalau BM kan dia satu kelas saja kan. Jadi lain sikit. Macam RVT dia ada lain sikit tahun dia lah macam tu. Jadi dari segi strategi tu macam saya dan kawan-kawan saya lah selalu buat kan, kami planning. Selalu planning dan tulis dalam whiteboard. Okey, hari ni, tarikh ini dan tajuk apa yang kami akan buat. Okey, esok Selasa tarikh tahun ini, tarikh ini, okay, apa yang tajuk yang kami akan topik. So penyusunan tu kalau Sabtu dan kita by day lah, macam hari-hari kan. Jadi setiap waktu 10 begitu kami akan start buat lah. Jadi dari segi masa tu memang kalau macam saya lah, pukul 10 tu adalah masa yang optimum lah untuk kita buat. Masa daripada habis sekolah tu kita rehat sekejap. Kita lepak-lepak dulu. Lepas tu kita rehat, kita pun nak kita me time sikit kan, penat dari sekolah. Betul. Jadi kalau strategi saya tu pukul 10 tu dah start buat RPH dah. Kalau kurang 2 jam tu dah settle lah untuk 2 RPH tu lah. 2 RPH. 2 RPH tu. Okay. Memang pelajar cemerlang. Okey. Jadi Amir, saya mau tanya lah, macam mana lah persekitaran kau di sana? Macam mana murid dia, macam mana surrounding, guru-guru dan staff macam mana di sana? Okey juga? Kalau persekitaran di SK Penegatan ni kan, memang tak dapat jumpa kat tempat lain lah. Agak sedikit special bagi saya sebagai seorang pengajar kan. Yang duduk di Penegatan tu ada beberapa kawan lagi lah. Yang di sekolah di SK Banjar, sekolah di Penegatan, sekolah di Menau kan. Jadi kami diorang tumpan di SK Penegatan. Jadi bila waktu petang tu memang kita duduk kat sana tu, persekitaran dia tu macam agak lain lah bagi kami yang tak pernah menjelajah di mana-mana tempat lain ke kampung kan. Sekarang macam guard, abang guard, pakcik guard kan. Lepas tu kami punya rumah tu pula di belakang kampung. Jadi kita punya macam expectation ni macam kalau kita nak fishing tak boleh pun semua kan. Kita takut lah orang kampung nanti marah kan, kita takut. Tapi bila kita duduk kat sana, persekitaran tu macam, baik pula apa ni orang kampung tu ada kita. Kadang-kadang bagi buah, bagi makanan. Ketuk rumah cikgu, Waalaikumsalam cikgu. Ni ada makanan sikit. Jadi di sana boleh bising-bising lah maksudnya? Boleh karaoke? Boleh karaoke lah macam ada hujung-hujung kan. Macam di cuti-cuti tu kan. Fikir kena marah sudah ni kita ni, kena marah sudah ni. Tapi esok dia ada apa juga. Jadi kita anggap sebagai me time lah, karaoke. Healing juga lah. Healing juga lah. Kita ambil balik mood kita kan. Untuk esok nanti kita nak belajar, nak mengajar balik kan. Betul. Jadi macam hujung minggu tu memang kami agak bising sedikit lah. Okey. Belum lagi pernah kena jemput di rumah orang kampung lah pergi menyanyi? Belum pernah. Mungkin ada kawan-kawan ni mungkin pernah kot, tapi kalau saya belum pernah lagi mungkin rosak kali jadi seorang. Okey. Jadi Amir, saya mau tanya kau lah, kan di sekolah tu dia memang ada warga sekolah macam yang staff pembersihan, ada kerani, ada guru besar, ada guru-guru lain dan rakan-rakan sekerja begitu ataupun rakan praktikum. Jadi kalau kau Amir, macam mana sebenarnya cara kau menjaga hubungan baik sama warga-warga di sekitar kau begitu? Kalau jaga hubungan baik, kalau macam jumpa diorang kan, jumpa macam cleaner kan, selalu bertegur lah. Kita janganlah buat muka sombong pula kan. Kita duduk kat sana, makcik tu kadang-kadang sapu rumah kita apa semua kan, persekitaran kan. Macam sekolah ni bilik guru, ni rumah kita kan. Jadi makcik tu sikit sebanyak mesti akan sapu, betul. Halaman sekolah dia akan sapu. Jadi kita buat masa muka pula kan, macam buat kerah je. Memang tak sesuai lah begitu. Emang orang benci lah kan. Ya, faham, betul. Cikgu ni baru kau mau pelatih jadi sudah keret-keret. Naik kepala sudah. Tapi apa ni, macam saya selalu terapkan bagi salam. Sembang dulu sikit-sikit kan, tanya khabar macam makcik sihat, gitulah kan. Sembang masuk mana. Mungkin dalam 10 minit gitu. Lepas tu pulanglah rumah. Ataupun pergilah tempat mana kita nak pergi. Macam pagi-pagi sekolah tu sembang dulu sama apa ni, makcik cleaner di luar-luar tepi tu. Kalau dari segi guard pula,
Kalau kita mau jalan-jalan pergi jogging mana-mana ke, kita bercerita lah dulu yang abang macam mana, pergi jaga kat sini okey tak okey, ada perasaan jumpa benda-benda lain Ya, kan. itu yang paling soalan wajib kok kalau yang security. soalan kan security kan, pernah nampak hantu lah kat sini. Jadi pernah lah. Pernah. Oi. Penegatan keras juga lah Asik ya. penegatan. Ada isu juga lah kami waktu di sana tu. Pernah nampak. Ada kawan pernah nampak jelmaan kawan lain di luar. Oh, merinding. Aduh, betul ba? Ya, betul. Gila. Oke. Tak boleh dia sebut nama tapi nanti risau pula kan. Tapi Kita dia rahasiakan. kami pun terkejut juga kan. Habis kami baru duduk situ dalam seminggu 2 minggu lah. Tiba-tiba dia cakap gitu, "Uish, kenapa kau jalan di luar ni?" Dan tu. Tapi kawan dia tidur di rumah. Astaga. Betul-betul loh. Tengah-tengah malam lagi tu macam, "Ish, ya penuh kan." Jadi daripada cerita kami bertanya macam pakcik kan sembang lah kan, oh rupanya macam ni. Lepas tu kalau dari segi guru pula, persekitaran guru dengan guru tu selalu berjaga lah, macam berjaga macam kita nak cakap pun, nak melawak sangat pun tak boleh. Macam kita boleh melawak, tapi tak boleh melawak yang terlampau kasar. Jaga batas. Jaga batas kita. Sebab kita tahu kita Batas. ni kita tu muda lagi, dia Ya, tu betul. umur sikit. Jadi kalau kita nak bergurau terlampau sangat pun nanti dia tak pernah selesa Dia sangat kan. masuk dengan Ya. namanya lawakan. Jadi kalau macam yang boleh masuk kita masuk lah Oh, kan. okey. Kita boleh gelak-gelak. Kita cari guru yang cari guru kepala. yang kepala kan, yang boleh terima kita punya cara gurauan tu kan. Dan macam saya selalu ni lah, macam saya selalu tengok dulu, baca dulu, and then baru boleh masuk. Macam masuk, okey tengok dulu cikgu ni macam mana kita nak masuk. Kalau cikgu ni okey untuk kita sembang, terima cara kita sembang, boleh kita gelak-gelak wah-wah, baru kita masuk. Kalau cikgu tu macam tengok kita atas bawah aja, kita jaga-jagalah. Kita jauhkanlah diri kita kan. Faham. Untuk mengelakkan kita kan bawa nama IPG. Jadi kita nak disebabkan kita nanti nama orang lain, next person yang akan bersekolah di situ dia anggap macam dah ni pun lebih kurang sama juga. Kita tak nak macam tu. So lebih baik kita menjaga batas kita supaya ni. Jadi waktu ringan-ringankan tulang lah persekitaran, macam kita menjaga persekitaran baik kita kan. Kita nak orang tolong hormat kita dan tolong kita pun kena buat benda yang sama lah. Kita tolong dia, hormat dia, kita buat baik kat dia balik kan, buat baik kat dia. Terus masa akan datang dia pula akan tolong kita. Bukan ada masa yang cepat, masa lambat pun nanti kita orang lain ke kan, cikgu lain. Itulah kecepatan. Jadi saya tertariklah yang macam kalau kita hormat orang lain, kita tolong orang lain, kita pun akan dibalas balik seperti apa yang kita buat sama mereka kan. Jadi apa yang saya boleh tangkap tadi, hubungan dengan persekitaran ataupun warga sekolah ni sangat penting lah. Sangat penting. Kita mesra, tidak sombong, Betul. sentiasa ada senyum lah kan Sentiasa ada gitu kan. senyum. juga lah. Walaupun kita rasa macam kita nak stresnya aku, banyaknya kerja aku. Nampak cik kan? Cik Terus. cik kan? Macam kita macam cik, sihat je, okay, itulah. Jadi saya mau tanya lah, kalau masa praktikum hari itu, apa perkara yang paling mencabar yang membuatkan kamu stres, lagi burn out macam itu? Apa perkara ataupun tugasan macam itu yang boleh membuat kamu stres dan burn out? Kalau membuatkan burn out lah, buatkan burn out ni dia banyak perkara. Bila kalau RPS ni cara kita nak bikin aktiviti tu lah. Kita nak cari aktiviti yang tak sama macam sebelum ni, supaya murid tu kita tak bosan dengan pengajaran kita. Kalau hari-hari kita tulis chalk and talk kan, budak-budak pun macam cikgu ni lah macam benda biasa kan. Cikgu bercakap saja, bercerita, goyang kaki, bercerita, tak ada tulis-tulis, salin-salin. Mesti kita kena nak ada satu wow. Impact. Wow. Macam saya punya guru pencara pembimbing tu Dr. Rena, dia selalu nasihatkan saya, okey, cari satu wow. Wow yang menyebabkan pengajaran kita tu macam budak-budak akan rasa macam nak belajar yang kita. So itulah salah satu yang menyebabkan rasa macam Terbeban terbeban sikit lah.
kita atas motor tu fikir, apa yang boleh buat tu Jangan begini kan pemandu. Begini tu lah tu, apa boleh buat ni dengan pengajaran ni macam fikir lagi apa boleh buat. Menung lagi. Ya, senang lagi. Kalau dari segi RPG begitulah. Macam dari segi file, penyusunan file kita, kan kita mau kasih cantik balik kan. Sebab file ni sentiasa kita mau update kan. Betul. Jangan kita tunggu pesyarah mendatang baru kita mau update. Kita kena keep update. Tengok file kita, tengok balik, tengok oh file aku nak cukup gini ni. Dia tengok kawan, kita tanya kawan. Kau ada ke gini kan? Pesyarah kau minta ke? Kalau kata benda tu macam tak perlu, kita boleh consider lagi lah kan. Macam benda tu penting ada dalam setiap yang mereka memang akan bagi list lah kan. Jadi kita tengok kita punya tu masih ada ke belum. Kalau belum ada tu kasih settle lah. Bisa nanti sudah pesyarah datang, mana tahu ada, kita hari dia mau kasih bagi, kita rentas ke, kita mau bagi markah baik. Sekali tengok file, pengajaran sudah baik, file cincai. Jadi itulah menyebabkan aduh, ini file ni RPS kena buat, file pun kena buat. Jadi aturan masa tu kadang-kadang mesti mau cun lah baru kita punya masa tu baru cantik kan, teratur. Kita punya perjalanan okey, file kita okey. Jadi penyusunan dan juga pengaturan masa itu sangat penting lah di sana. Jadi kalau boleh tahu lah, apa cara efektif lah yang Amir gunakan untuk mengurus atau membangkitkan semula diri itu daripada stres dan Cara yang terbaik ya. Iya. Japamer, kau pernah kah masa-masa fase praktikum itu kan kau rasa aduh malas lah saya mau mengajar nih. Ponat sudah saya bilang kau gitu. Pernah kah? Mesti ada satu Pasti kali. ada. Mesti ada satu kali. Jadi macam mana kau bangkit daripada masa-masa yang begitu itu, Amer? Kita kena fikirlah macam kalau kita malas mengajar, siapa yang mau mengajar budak tu? Kan? Kalau kita malas, apa nanti nasib budak tu sebab kita malas? Macam, okay, hari ni aku malas nak mengajar. Tapi still, walaupun kita bukan guru yang sebenar, tapi budak-budak tu ialah seorang Insan yang perlu diberikan ilmu kan. Betul. Jadi, mau tak mau, kau nak kata tidak, kau mesti perlu mengajar. Kau mesti pesan nanti budak-budak ni, sebab nanti daripada kita malas, budak dia nak dapat ilmu. Betul. Gagal dalam perusahaan. Dia nak tahu ilmu tu. Mungkin murid-murid lain, kawan-kawan dia di sekolah lain tahu. So mungkin cikgu-cikgu dia malas pun mengajar. Jadi kalau kita malas nak mengajar, murid pun out lah kan. Ya, betul. Jadi itulah kita kalau di tahap yang begitu tu, burn out macam begitu tu, kena ingat balik lah. Refleksi. Ya, ingat balik macam kita ni orang yang belajar diberikan pendidikan oleh kita punya syaraf-syaraf, sudah diberikan ilmu. Jadi tugas kita untuk sampaikan ilmu pula kepada murid-murid. Jadi kalau kita tidak sampaikan ilmu, Untuk apa kita mau ya belajar? untuk apa kita belajar di sini di IPG ni kan. Macam itulah. Satu perkongsian yang cukup menarik. Dan kalau kita berada di titik yang terendah, yang tidak mau sudah mengajar, begitu juga kali saya, atau yang macam malas lah saya belajar gitu. Lepas itu kita mesti cari titik balik, refleksi kenapa kita berada di sini. Lepas itu kita ingat apa tujuan sebenarnya kita mau ambil nih bidang guru. Mungkin kadang-kadang di luar sana ada yang terpaksa. Betul. Tapi kan kita maksudnya kita sudah ditempatkan di sini, maksudnya Tuhan yang pilih kita berada di sini Tuhan. Jadi kita mesti buat betul-betul bagaimana Amer. Jadi untuk soalan penutup kita pada hari ini, Amer ada kata-kata terakhir kah? Bukan kata-kata terakhir. Apa harapan kau ataupun apa yang kau boleh cakap sama kita punya bakal guru kami lah nih semua yang akan berpraktik. Bakat. Iya betul. Jadi kalau bagi saya yang pertama sekali mungkin waktu kamu pilih sekolah tu, janganlah pilih sekolah yang kamu rasa macam pilih sekolah ni lah kan, macam best je sekolah ni, penuh je kan. Macam ada yang sini lengkap lah, ni best lah, dekat lah dengan apa. Jangan pilih begitu kan. Kita cari sekolah yang kita rasa ngam di hati kita. Macam saya tu hari saya pilih pendekatan tu sebab memang rasa macam mau pendekatan lah. Tanya lagi sini-sini pun okey ke pendekatan. Ngam juga di pendekatan tu. Memanglah nak banyak sangat peralatan-peralatan macam RBT kan. Tapi suasana di sana tenang. Dan dari satu
dari segi kita pengurusan masa kita waktu kita praktikal kan, jangan sampai kita terlampau burn out lah sampai kita tak boleh cari titik. Membangkit Kita membangkit semula. semula kan macam nak jumpa sudah. Kena sentiasa motivate diri lah. Motivate diri sendiri macam mana kita membangkit daripada situasi tu. Kita rasa macam kita down sudah ni kan. Jadi macam mana pun kita ada satu tanggungjawab untuk kita buat sepanjang praktikal. Kita memang ada tanggungjawab kita tu, kita mau dapatkan satu rentas, kita mau dapatkan kita camalan dalam subjek praktikal kan. Tapi kita ada satu lagi tugas, iaitu kita menyampaikan ilmu. Walaupun kita ni sebagai guru pelatih je, mesti tetap kena buat. Jadi tanggungjawab. Jadi kalau untuk batch yang seterusnya ni, janganlah anggap kamu tu sebagai hanya praktikum je lah. Praktikum je, biarlah budak tu jadi apa pun. Tulilah kamu apa kamu mau jadilah. Nak kata begitulah. Fikir je. Akan datang, mana tahu nanti orang tu budak tu boleh jadi anak kita. Kan? Mana tahu nanti anak kita pula di situasi budak tu, orang lain datang mengajar di situ, buat anda tak anda, anak kita ke laut lah. Jadi, Berputar bahkan. ya berputar. Jadi kita sentiasa ingat tu lah. Jadi sebenarnya Tuan Amir, apa yang saya dapat simpulkan daripada apa punya nasihat ini sebenarnya pertama kita perlu menjaga kita punya masa, pengurusan masa. Lepas itu yang kedua adalah sebenarnya untuk dapatkan rentas cemerlang praktikum itu sebenarnya bonus. Apa yang paling penting adalah kita punya hati yang ikhlas ataupun kita punya niat untuk mengajar anak murid kita nanti kan. Betul, satu hari nanti anak kita pun akan bersekolah. Bayangkan kalau kita dapat guru yang mau tidak mau ajar anak kita, betul kan Amir? Oke. Jadi nampaknya kita sudah sampai di akhir episode kali ini. Untuk pemenang giveaway yang sebelum ini, pemenang tersebut adalah seperti nama yang tertera. Jadi pemenang boleh hubungi kami untuk tuntut hadiah Anda. Jadi kalau kamu semua mau menang macam dorang nih, kamu pun boleh join. Tunggu link-link yang akan disebarkan di seluruh media IPG Kampus Kaningau, PRSD IPG Kampus Kaningau, dan jawab soalan yang telah disediakan. Itu saja daripada kami, Lensa Psikologi, Podcast Kesejahteraan.